Jika anda pernah ke Istanbul, pasti sudah menziarahi Hagia Sophia kan? Jom saya ceritakan sedikit tentang sejarahnya. Bangunan ini dibina pada tahun 537 Masihi oleh Maharaja Justinian I. Ketika itu, ia menjadi gereja terbesar Kristian Ortodoks selama hampir 900 tahun. Kubahnya yang berdiameter 31 meter dianggap keajaiban seni bina dunia. Pada 29 Mei 1453, selepas penawanan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, Hagia Sophia ditukar menjadi masjid. Ia bukan dimusnahkan, sebaliknya diangkat lebih mulia sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Menara azan dibina, kaligrafi Islam menghiasi dindingnya, melambangkan pertemuan tamadun dan kejayaan Islam di Eropah. Selepas kejatuhan khilafah tahun 1935, Mustafa Kemal Atatürk menukarnya kembali menjadi muzium, lambang sekular Turki moden. Sebuah masjid agung yang pernah bergema dengan azan dan dipenuhi sujud hamba Allah telah hilang fungsinya sebagai rumah ibadah. Ia hanya menjadi monumen sejarah yang sepi dari doa dan solat. Dengan izin Yang Maha Esa, akhirnya pada tahun 2020, Hagia Sophia kembali berfungsi menjadi masjid. Hari ini, ia tetap terbuka kepada pelancong, namun pada masa yang sama menjadi tempat ibadah umat Islam. Selama lebih 1500 tahun, Hagia Sophia jadi saksi bisu naik turunnya empayar. Ia bukti bahawa seni bina hanyalah batu dan kubah, tetapi yang menghidupkannya ialah iman dan doa.